Oleh korang dah lah kosong, keluar kupu-kupu. Ada hati nak pakai tayar yang sedap-sedap. Poket ekonomi tapi nak tayar feel macam business class. Ada, jangan risau. Hari ni aku spill dekat korang tayar yang macam tu. Ini dia Suelo Samurai SB128. Jadi korang yang pengol kat Pecai dekat Malaysia ni memang jangan risau sangat lah. Semua boleh pakai. Tak kisahlah Honda Wave ke, LC135 ke, Suzuki Rider ke. Even korang naik ES5 pun boleh pakai lah. Motor aku, Rider 150 ni pun aku dah sarung dengan tayar Suelo Samurai SB128 ni. Secara jujurnya selama aku dah pakai 6 bulan ni, tayar dia memang tak mengecewakan langsung. Apa yang buat aku kagum dengan tayar ni, tayar dia tak mahal tapi feel dia tu rasa macam pakai tayar mahal. Kalau korang nampak sekarang ni, bunga tayar dan juga pattern diamond dekat tepi ni, function dia special untuk wet grip lah. Senang cerita dia boleh potong air atau bagi aliran air tu keluar dengan betul dan lagi lancar. So tak adalah korang terslide masa break dekat jalan basah. Tapi kalau kau dah pulas sampai 16 tu, korang jangan expect tayar kau ada grip lah. Lagi-lagi jalan basah memang bye-bye je lah. Untuk jalan straight memang sedap, dia punya handling memang cun plus stable je. Tayar ni juga memang sesuai untuk korang yang guna motor as a daily ataupun harian lah. Sebab material yang dia gunakan memang comfort daily use untuk long mileage. So tak payah risau pasal 6 bulan sekali tukar tayar. Memang tayar ni tahan punya. Kita ni kalau buat pilih tayar memang bukan setakat kena pentingkan keselesaan dengan ketahanan, tapi safety pun kena fikir juga. Jadi Suelo ada banyak sertifikat untuk jaminan kualiti. Daripada korang ambil brand entah apa-apa, apa kata korang pakai tayar Suelo ni, dapat 3-in-1 tau. Korang dapat performance, korang dapat safety, korang dapat juga ketahanan. Apa tunggu lagi? Ambil sepasang tayar Suelo. Join aku.